terbang tu. Dia ajarlah. Badan jauh juga naik. Ajar berenang deh. Kali ni ajar berenang. Menghabiskan beberapa jam setiap hari di dalam air, di mana mereka melakukan aktiviti seperti bermain, menemukan, boleh meningkat di lokasi sumber air dan laluan migrasi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pengetahuan ini sangat penting akan keperluan untuk melindungi habitat semula jadi baik. Tapi dah. Want to be the S3 Animal Fantasy or the Multi-Animal Fun Day, and the show will start at 11:45 at the stage. The stage is located at the center of our theme park. So from here, Brahma Ini tempat hair burung-burung. Burung enggang. Burung enggang kat Sarawak banyak. Tak tua. Bawa belum tak tua. Tak minat apa. Lembu tak nak busuk. Bangau. Dek. Dia duduk sini je yang boleh dek. Pegang hidung dek, pegang hidung ni. Kerbau. Rusa ni sebelah tak? Berak ke apa? Tarik tinggal dia tu. Negara ni. Angsa. Angsa. Burung kakak tua kan? Nak sini, masuk video. Masuk YouTube. Masuk YouTube Munyak Apa nak?
please welcome our Kiri. Michael Lilo. Alright. Okay. Memerang kecil, memerang licin, memerang utara dan juga memerang hidung berbulu. Okay. Tapi dia cincak yang terbesar. Okay, cincak terma tu, ni keluarga dia lah. Komodo tu lain. Komodo tu dipanggil Komodo dragon. Dia dalam kumpulan spesies haiwan yang berbeza. Okey, tapi kita beri warna ni. Okey, upside down. Alright. Yang mampu melakukannya tapi berada letihan juga. Tidak sore ini dia suka duit. Okey. Now we're going to bring our domestic cat. Mantu belum bersedia lagi. Okey, one more time from our panda. Panda lari sudah. Okey, sabar sekejap. Okey, ambil tempat. Okey, panda. Here we go, 1, 2, go! Panda! Ini benar lah. Terus pun keluar lah. Ini biasa. Ini biasanya normally kita panggil apa? Tikus makmal. Okey, black rat. Porcupine ataupun landak raya. Okey. Melayu porcupine pun sama. Satu lagi nama dia Himalaya porcupine. Melayu porcupine can be found in Asia, Malaysia. So dalam negara Malaysia kita hanya mempunyai subspesies. Kita tiada spesies yang utama. Inilah salah satu. Dalam Malaysia kita ada 4 ya, subspesies landak. Landak juga adalah haiwan yang dilindungi, so they're under protected. No more poaching, no more illegal hunting. Dilarang memburu landak sama sekali. Okey, landak juga haiwan yang aktif pada malam hari, nocturnal animal. Leo, mana kau nak pergi Leo? Ini boleh dipanggil male. Untuk yang betina, tempoh bunting 8 bulan sahaja. So after 8 months, they will give a birth. 1 ataupun 2 ekor anak dia bergantung ke Asian buffalo. Inilah dia kerbau air ataupun kerbau Asia. Biasa kita panggil kerbau-kerbau je boleh lah diterima.